Kita punya special kat sini daging harimau menangis. Okey. Yang ni resipi sendiri. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Bagi nasi lemak satu bang. Nasi lemak. Lauk apa tu? Lauk apa special kat sini? Okey, kita punya special kat sini daging harimau menangis. Susah cari ni. Memang yang pertama buat. Sambal pedai bang. Sambal dia ngam-ngam je. Komplit lah nasi lemak komplit. Ada timun, ada telur, ada kacang. Wajib kena try ni. Paru sambal sira. Ni makan macam keropok. Oh dia garing eh? Yes, dia garing. Yang ni untuk daging RM7, untuk paru RM6, telur RM1, nasi lemak biasa RM3. Total RM17 saja. Abang kena try ayam goreng kita. Ayam goreng kita bang, kita perap semalaman. Okey, kita letak ayam, kita letak rempah dia berasikan. Ini makan dengan nasi lemak, korang kena gaul. Gaul bagi rata baru ngam. Cantik bang, tersusun semua. Mestilah kita meniaga tepi jalan pun kita kena tersusun, baru kemas. Sotong bang, kita pakai sotong kering kat sini bang. Macam mak-mak kita masak kat kampung. Okay, alright. Betul? RM16. Oh.